Datuk Seri Najib bunuh. Ada kan Datuk Seri Najib bunuh Altan Tuya. Saya orang Altan Tuya, saya tahu lah. Saya yang wakil tu. Sepatah haram tu tak nak sebut nama Datuk Seri Najib. Kalau sebut tu dah lama saya bunuh Datuk Seri Najib masa tu kan. Saya dalam pakatan masa tu. Tapi saya boleh berani jamin pada tuan-tuan, saya lawyer kes Altan Tuya. Tak ada sepatah haram pernah mereka sebut yang Datuk Seri Najib terlibat. Tak ada. Kalau Datuk Seri Najib ada tuan-tuan, tuan-tuan yang Singapura tak guna. Datuk Seri Najib kata tak boleh, air kita tak boleh bagi. Ini kata tapi kita nak balik, kita nak buat macam ni, boleh bincang. Kalau Datuk Seri Najib ada problem, dah lama dia kata, dia cakap banyak, kita dedah ini Altan Tuya punya isu. Tak ada. Pergi Amerika, depan Presiden Obama, depan Senator John Kerry, calon Presiden, depan Ketua Pengurusi Jawatan Kuasa Luar Negara Amerika, Bowman. Saya ikut tuan-tuan. Saya tengok sendiri depan mata saya. Bila mereka tanya pasal Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita boleh jawab, ini hal ehwal dalam negara kami, tolong jangan kacau. Ini kaki tangan dia sendiri buat laporan polis, kata dia diganggu secara seksual. Tuan-tuan ingat kalau Datuk Seri Najib ada problem, tuan-tuan ingat dia tak guna. Dah lama dia publicity Datuk Seri